SK Bandar Tenggara 1 merupakan sebuah sekolah yang megah dalam pencapaian unit beruniform dan sukan oleh murid. Namun begitu, dengan jumlah murid dalam lingkungan 640 orang dan kekuatan jumlah guru seramai 52 orang, ia sebenarnya boleh mencapai lebih banyak lagi, terutamanya dalam bidang kelab persatuan. Malah, ia kelihatan tidak seimbang apabila guru pula tidak mempunyai sebarang pencapaian. Dengan memperkemas hala tuju sekolah dan melakukan analisis SWOT SWOT, kami mendapati cabaran utama adalah kepada guru yang tidak didedahkan dengan perkongsian amalan, pedagogi semasa, inovasi dan kurangnya pembudayaan ilmiah yang membuatkan mereka tidak terkehadapan. Sedangkan pada hakikatnya kami mempunyai kekuatan dari beberapa cabang. Maka amatlah rasional apabila sesuatu perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetisi guru. Projek Suntik Bitara dilaka dengan bermatlamatkan membudayakan kajian tindakan dan inovasi dalam kalangan guru. Objektif utama projek ini adalah memberikan suntikan, iaitu sokongan kepada kumpulan guru untuk meningkatkan pelibatan mereka dalam pembudayaan kajian dan inovasi dan memastikan ianya berterusan. Pelaksanaan projek berdasarkan PDCA dengan memulakan langkah perancangan dan tindakan, menubuhkan pasukan skot kajian dan inovasi SKI iaitu SKI dengan mengumpul beberapa guru proaktif bagi menguruskan penyertaan program guru sepanjang tahun. Seterusnya, mereka menjadi pencetus kepada pembudayaan kepada guru lain di sekolah dari semasa ke semasa. Pada fasa 3 dalam PDCA, penilaian dan pemantauan projek dilakukan menggunakan instrumen pintas dan OPPM agar tindakan seterusnya dapat dirancangkan. Hasil penilaian kepada projek Suntik Bitara mendapati perkembangan yang cukup positif terhadap bilangan dan pencapaian guru dalam pembudayaan kajian dan inovasi. Impak yang dihasilkan bukan sahaja kepada penyertaan di peringkat sekolah, malah ke peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Keberkesanan Suntik Bitara dapat dilihat dari pertambahan bilangan penyertaan guru dalam pembudayaan kajian dan inovasi. Malah, impaknya turut memberi kesan positif terhadap penyertaan murid dalam bidang kelab persatuan apabila mencatatkan penyertaan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahawa projek Suntik Bitara berjaya memberikan impak yang cukup baik terhadap sekolah, guru dan murid. Saban tahun, semakin banyak penghargaan, pembudayaan dan jaringan terbina hasil daripada sentuhan projek ini. Kesimpulannya, kepimpinan sekolah melalui projek Suntik Bitara berjaya menyuntik titik lemah dalam profesionalisme guru di SK Bandar Tenggara 1, menjadikan sesungguhnya kekuatan sekolah yang baru. Apa yang penting, akhirnya berbalik kepada kemenyediaan murid secara holistik. Sekian daripada kami, terima kasih.